Audio Jungle. Terima kasih kerana sudah menonton channel saya Bantuan-Bantuan Kerajaan. Sebelum itu, jangan lupa tekan butang share, like dan subscribe untuk lebih banyak info yang akan saya kongsikan. Bulan Mac 2026 merupakan bulan yang amat dinanti-nantikan oleh penjawat awam dan juga pesara kerajaan di Malaysia. Hal ini demikian kerana beberapa bayaran penting akan diterima dalam tempoh tersebut iaitu gaji bulanan, pencen pesara serta bantuan khas kewangan BKK Aidilfitri 2026. Kesemua bayaran ini amat signifikan terutamanya dalam membantu membuat persiapan menyambut Hari Raya Aidilfitri. Bagi penjawat awam, tarikh pembayaran gaji bulan Mac 2026 telah ditetapkan pada 16 Mac 2026 iaitu hari Isnin. Tarikh ini adalah berdasarkan jadual rasmi yang dikeluarkan oleh Jabatan Akauntan Negara Malaysia. Lazimnya gaji penjawat awam dibayar pada hujung bulan, namun bagi bulan Mac 2026, pembayaran dibuat lebih awal berikutan sambutan Aidilfitri yang jatuh pada minggu yang sama. Langkah ini memberi ruang kepada penjawat awam untuk merancang perbelanjaan seperti pembelian barangan, keperluan pakaian raya, persiapan rumah serta kos perjalanan pulang ke kampung. Sementara itu bagi pesara kerajaan pula, bayaran pencen bulan Mac 2026 akan dikreditkan lebih awal pada 12 Mac 2026 iaitu hari Khamis seperti kebiasaannya. Pembayaran pencen dibuat lebih awal berbanding gaji penjawat awam. Pendekatan ini bertujuan memastikan golongan pesara mempunyai masa yang mencukupi untuk mengurus kewangan dan membuat persiapan perayaan. Bagi kebanyakan pesara, pencen merupakan sumber pendapatan utama. Justru ketepatan dan keawalan pembayaran amat penting dalam memastikan kelangsungan kehidupan harian mereka. Selain gaji dan pencen, kerajaan turut mengumumkan bantuan khas kewangan Aidilfitri 2026 sebagai tanda penghargaan kepada penjawat awam dan juga pesara. Pengumuman ini telah dibuat oleh Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim sebagai satu inisiatif membantu meringankan beban kewangan rakyat menjelang musim perayaan. Melalui bantuan khas kewangan tahun 2026 ini, penjawat awam grade 15 dan ke bawah atau setara akan menerima sebanyak RM500. Bantuan ini merangkumi pegawai lantikan tetap sementara dan kontrak termasuk kontrak of service COS dan pekerja 9 harian. Turut layak ialah pegawai yang sedang bercuti bergaji penuh separuh gaji atau tanpa gaji dan juga pegawai yang dipinjamkan personal MyStep serta guru interim. Selain itu, pesara kerajaan dan veteran pula akan menerima bantuan sebanyak RM250. Tarikh pembayaran bantuan khas kewangan ini ditetapkan pada 13 Mac 2026 iaitu sehari selepas bayaran pencen dan beberapa hari sebelum gaji penjawat awam dikreditkan. Susunan tarikh ini jelas menunjukkan rancangan rapi kerajaan dalam memastikan aliran tunai sampai kepada penerima sebelum sambutan Aidilfitri. Tambahan pula bantuan ini dikecualikan daripada cukai pendapatan sekaligus memastikan penerima memperoleh jumlah penuh tanpa sebarang potongan dan secara keseluruhannya bulan Mac 2026 menyaksikan 3 bayaran penting yang memberi kelegaan kepada penjawat awam dan pesara iaitu pencen pada 12 Mac 2026, bantuan khas kewangan pada 13 Mac 2026 dan gaji penjawat awam pada 16 Mac 2026. Inisiatif ini bukan sahaja membantu daripada sudut kewangan, malah mencerminkan keprihatinan kerajaan terhadap kebajikan mereka yang telah dan sedang berkhidmat kepada negara. Diharapkan segala bantuan dan bayaran ini dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya demi kesejahteraan keluarga serta sambutan Aidilfitri yang bakal akan tiba ini.